Hai, Assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak main nyorok-nyorok. Yeay! Kita nak main nyorok-nyorok lagi dekat dalam office Mami Hana. Sebelum ni, Allah. Terbuka. Mana? Tercampak. Tercampak. Sampai tercampak je kita punya mikrofon. So, kita nak main nyorok-nyorok dalam office Mami Hana lagi. Sebelum ni, kita dah buat dah. Lepas tu dapat sampai 2 juta view. Banyak betul orang tengok kita main nyorok-nyorok. So, untuk game kali ni, korang kena nyorok dekat keliling office Mami Hana. Jom kita tour dulu. Dekat tour pula. Dekat office Mami Hana ni ada macam-macam barang. Okey, korang boleh nampak barang-barang dekat sini. Untuk pemenang, okey, pemenang yang siapa yang last Abang Akil jumpa, dia akan dapat hadiah. Tak kisahlah dapat Esahana ke, dapat. Ya, apa dia? Ada apa? Ada tu. Ada apa? Oh, ada ni juga. Boleh dapat lunchbox. Okey, tapi kalau menang lah. Kalau tak menang tak dapat. Boleh pilih macam-macam hadiah. Diorang nak pilih apa, ambil je. Okey. So, korang dah ready ke belum? Okey dah. Okey, semua kena duduk dulu. Duduk dulu semua. Siapa yang nak main? Duduk pandang kamera lah. Pandang kamera sini ramai-ramai. Ya, awak pun join sini. Semua join. Okey. So, kita main sama. Awak pun kena, okey? Okey, Saif pun akan join. Kita nak tengok siapa yang akan menang. Korang rasa siapa akan menang? Abang Mas Abaji. Rasa Abang Haji. Abang Akil rasa yang paling kecil yang senang menang. Ni kot. Dia boleh bercakap macam Ayana pula. Okey, so awak boleh nyorok je dekat mana-mana dalam masa 30 saat. Abang Akil kira. Kat mana-mana, tapi dalam office ni saja. Kita orang nak menyorok sama kita orang. Nak nyorok sama-sama boleh? Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1 pergi. Nyorok. Cepat nyorok pergi. Awak pun pergi. Pergilah nyorok. Apa kira? 1, 2, 3, 4, 5. Jom kita jalan-jalan. 6. Awak nyorok 7. Abang tolonglah. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Duduk. 28. 29. Tutup. 30. Nyoroklah dalam kotak. Allah tak nak pula. 30. Okey. Masa untuk kita cari diorang. Kalau kita jumpa, memang diorang tak pandai menyorok lah. Okey. So, mungkin ada di celah-celah sini dulu ke? Kita cek kat bahagian sini dulu. Seorang dah jumpa. Tak nampak. Masih tak nampak. Okey, tak jumpa lagi. Seorang pun tak nampak. Okey. Mana dia? Dia tak mungkin boleh keluar. Atau kat belakang ni. Betul! Kita dah dapat seorang dekat sini yang menyorok. Dia ingat dia kecil sangat nak menyorok kat sini. Okey? So, Saif, awak ada kuasa untuk mencari dia. Okey, go. Pergi. Kita hantar orang je. Inilah tempat syuting kita. Alang-alang kejap lagi nak syuting kan. Produk Mami Hana. Okey? So, jom kita cari. Saya ternampak ada seorang budak. Bukan seorang, tapi 2 orang budak. Astaghfirullahalazim. Hancurlah barang tu. Dia ingat kita tak nampak. Dia melarikan diri nampaknya. Tapi besar betul surprise kami ni. Wow. Surprise kami gergasi ada dekat sini. Besarnya. Diorang cuba nyorok kat sini. Tapi tak boleh. Akil rasa bilik ni ada orang kot. Tuk. Ini bilik semayang ke? Ini surau. Korang rasa dalam surau ni ada orang ke? Abang Haji? Rasa-rasa dia ada kat sini ke? Abang Syah pun duk mencari dia kenapa? Jom kita cari. Mungkin dalam belakang ni ke? Betul! Betul, ada seorang budak dalam ni. Keluar budak oi. Belakang ni tak ada. Abang Haji hilang lah.
Sekarang ni, kita cuma tinggal Abang Haji saja. Umar... Abang Haji paling kecil. Abang Haji dalam tandas rasanya. Rasanya di dalam tandas. Ha! Tak ada orang. Ada bau tai je. Okay, next. Ya saya. Ya saya. Ya kenapa? Mana Abang Haji? Abang Haji. Kita tengah cari Abang Haji. Kejap, mungkin dalam tandas. Kejap. Abang Haji. Tak ada. Yang ada cuma tai dan air kencing saja. Okey, sekarang Abang Haji menyorok dekat bilik filing room rasanya. Ingat Abang Haji tak tahu ke Abang Haji oi. Tapi macam bilik ni sempit sangat. Bilik ni sempit dan terkunci sebab penuh dengan maklumat sulit. Abang Haji nampak tak kat mana? Nampak? Nampak kat mana? Kat mana? Cuba tunjuk. Shh. Jangan ajar. Abang Haji tanya dia. Nanti Abang Haji marah awak bagi tahu dia. Okey, jom kita cari Abang Haji. Stara pam. Abang Haji ialah pemenangnya. Yeay. Abang Haji menang lah. Macam mana Abang Haji menyorok? Dari tadi ke bawah ni? Abang Haji tak nampak pun. Abang tinggi. Abang Haji tinggi. Pandainya Abang Haji. Macam mana boleh pandai sangat ni? Makan apa ni? Tanahlah. Makan Eselhana. Makan Eselhana. Patutlah pandai sangat. Okey, mana Eselhana? Jom. Kita ambil Eselhana. Eselhana. Ni. Ni Eselhana. Sehari makan berapa biji Eselhana ni? 2 biji je. Ni untuk apa sebenarnya? Awak nak makan terus ke? Okey, kita buka je lah. Okey, kalau korang nak tahu siapa yang beli produk Mami Hana, dalam dia ada kapas tau, supaya tak masuk angin je. Okey, lepas tu boleh keluarkan. Berapa biji? 2 biji. Ambil 2 biji. 1 biji. 2 biji. Dia rasa coklat yang sedap. Sedap tak? Nak makan lebih ke? Cukup lah. 2 biji cukup. 2 biji cukup. Awak nak ambil 2 biji? 2 biji. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tak? Sedap. Rasa coklat memang sedap. Dalam ni dia sangat bagus tau. Dia ada ekstrak ginkgo biloba, ada moringa, ada prebiotik, ada probiotik. Baguslah untuk usus dengan minda anak. Ya Allah. Saif nak makan tak? Saif suka sangat. Allahu Akbar, dah terkulit budak. Okey, Saif, kalau korang nak tahu yang ini, okey, baby setahun dah boleh ambil dah. Nak ambil bismillahirrahmanirrahim, ngangah. Pandai. Kalau ada anak tu, anak setahun dah boleh dah makan ni. Okey, saya 2 biji. Okey, kalau macam budak kecil ni boleh bagi satu-satu dululah. 1 pagi 1 malam ke, atau 1 biji kejap lagi ke. Okey, so kita nak bagi Abang Haji hadiah. Apa bagi macam ni Rambut. Kita kena cari lagi Umar Amanda. Dia orang nak mencuba nasib lagi. Mana dia? Umar Amanda. Situlah. Teng-teng, teng-teng, teng-teng. Wah! 1, 2. Dan ada seorang lagi. Sini. Ada seorang lagi dia ingat dia boleh menyorok dalam kotak. Dia ingat. Hey! Kita jumpa Umar. Dia menyorok dekat sini rupanya. So pemenangnya ialah Kakak. Yeay. Awak dah nyorok ke tadi? Tadi dah jumpa ke? First time jumpa ke apa? Entahlah. Entahlah nak. Yang penting pemenangnya dapat ni lah. Semua Abang Akil bagi ni lah. Abang Akil bagi. Nak pegang. Nah, ni hadiah dia makan seorang 2 biji. Makan seorang 2 biji setiap hari. Allahu Akbar. Makan 2 biji. Inilah hadiah. Awak yang ambil 4 biji. Dia tolak. Janganlah tolak, ambil 2 biji. Seorang 2 biji sahaja. Okey, ambil seorang sikit. Janganlah ambil. Allahu Akbar. Amanda, janganlah berebut. Budak-budak ni berebut. 2 biji. Makan. Budak ni pandai-pandai nanti. Allahu Akbar, abang kena kata hati-hati. Okey, dah makan dah. Semua dah makan. Semua barulah bijak pandai. Okey. So macam tu je lah video kita menyorok kali ni. Seronok. Saif lah pemenangnya. Saif pun dah makan Eselhana. Saif nak hadiah ke?
Okay, so diorang tak nak pilih hadiah kat sini. Abang Aki je lah ambil. Okeylah, sampai situ saja video kita kali ni. Ye. Happy ke tak? Best ke tak? Oh, nak main lagi? Okey, kita akan sambung. Tapi tak ada rakam dah lepas ni. So, terima kasih. Macam biasa, jangan lupa untuk like video ni, subscribe, turn on notification. Ting 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 ting. Wah, pandainya. Dan kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Balik bata saja. Abang Haji pandai balik bata tak? Tengok, Amanda hilang lagi. Pandai balik bata tak? 1, 2, 3. Alif. Alif bata alif lanan hozai. Sin shin sod. Dot to zo ai re fa kof. Kap lam mim nun waw ha lam alif hamzah. Yeah. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.